Hai, selamat Hari Raya. Semalam kita tak ada video. Ni raya kedua. Idris hari ni mood dia nak pakai songkok. Semalam dia tak nak pakai songkok. Tema kita hari ni dark blue. Mata. Pandai. Sambal kentang dan ikan bilis. Mi Highland guys. Oh, ikan dia nangis dah ikan. Nak balik mesti nangis lagi. Kena beli lah. Habis lah. Ikan ni kena beli lah. Beli. Dia ada main dengan ikan. Ikan tipu. Anak-anak tu tak ada ni. Anak-anak. Kita makan mi Highland. Bismillah. Ini sih. Ada? Tudung pula cerah. Muka depan-depan je tak? Kalau malam tadi rumah ayah full. Kembali. Kawan. Saya kalau saya pergi balik. Dia balik dia tak ada tidur sini ya. Makan apa je? Alah nampak pula. Mi Highland. Bismillahirrahmanirrahim. Mi Highland. Ya? Highland. Melam juga. Semua pintu dia check in. Ya. Ada Kan? Mood dia tengah baik. Lang. Alang. Mana pergi? Duduk sini. Cantik. Baju raya ke? Pusing sikit. Ada orang? Tahu. Siapa tuan rumah ni? Macam tuan rumah dah kan ni. Yo. lelaki bini ni. Tak, asal dia tak sini. Apa yang salah lah? Ya dia terstandar. Panas guys. Tunjuk orang kuat. Orang kuat yang Arwah mak. Ambil Raya Magang. Tak tunggu depan. Set time Kita orang dah adik kat Kelang. Set time ya. Tak Ahad. Kita orang dah adik kat Kelang. Nanti beritahu lah. Angin. Oh, ni adik-adik Wan. Wan sulung Rumah pertama check. Kita nak pergi seterusnya pergi Kuching Najihah nak pergi vaksin. Lepas tu kita park di mana-mana. Wow, panasnya park kereta. Sebab takkan nak ikut orang pergi vaksin. Rumah kedua dan panas. Rumah kedua, ya betul. Betul lah, rumah kedua. Panas Linda pun ikut lah tiba-tiba. Padahal kawan Abah, kawan tempat kerja. Jom kita pergi rumah ketiga. Panas weh hari ni, betul-betul panas. Makan lagi. Mas ketiga. Bau petai kuat sangat. Petai? Sambal Jawa dia ada petai. Malam buat apa? Terlalu kuat bau dia. Nah, kaju ambil Abah. Nah. Yang lain Aku lah dekat dia tu. Nah, ada apa lagi? Kasih ibu. Astagfirullah. Makan. Wow, Safia. Tak ada bawa nak makan. Sial, bawah. Tapi cantik je lighting dia. Balik doang. Jangan sempit.
Please, duduk bawah. Part time. Rumah keempat. Ni rumah keempat Lagi yang lagi. Yang tu rumah lagi. Keempat. Wah. Dija. Kau siap rumah makan tak? Ambil kan? Air sini ya. Ni lah. Mi goreng. Makan. Panas dah. Bila? Dia. Okay. Kat sini je. Okay, hi guys. Welcome back to my channel. Ni adalah hari raya yang ketiga. Kita balik kampung Abah. Lepas tu kita akan balik ke Ipoh lah. Kita tak tidur sini sebab macam dah lambat. Sepatutnya raya kedua kita kat sini. Kat Ipoh, dekat Perak. So, yeah. Hi guys. Macam mana keadaan korang selepas beraya 2 hari? Okay ke? Tak okay ke? Macam mana? Komen down below. So yeah, hari ni okay, ni inner neck sedap pakai. Ni kenapa banyak pin? Sebab kita keluar rumah tadi subuh. So ni pun bersiap dalam kereta. Tudung pun bergantung lagi. So yeah. Ni inner neck from Aisyah Habsyi. Yang ini sedap. Dia ada getah. So dah pakai raya pertama, raya kedua memang selesa. Tudung tak bergerak. Jumpa nanti. Jumpa dorang dekat homestay. Sebab dorang duduk homestay, tak duduk kampung. Kampung dah banyak orang. Anak beranak dorang dah duduk kat situ. Selesai. Yang tutup air lagu. Tutup. Kau ingat kau estastik sangat ke? Nak bangga Selangor. Kita dah sampai kat homestay. Ni bukan kampung. Ni kampung kita tapi bukan rumah Abah. Ni kita sewa homestay lah sebab family 2P dah tak boleh nak duduk macam ni. Kat kampung tu ada anak beranak, ada menantu, so diorang tak nak bercampur. Sampai hutan melintang. Pagi malam tadi WhatsApp nak pinjam skirt, tiba-tiba dia jadi warna kuning. Jom masuk. Nak kenang ke Idris ni. Idris tidur. Sepanjang jalan dia tidur. Dah bangun. Idris kita kejut je. Weh, dia punya ayam weh. Cepatlah. Iyalah. Cantik lah. Baju Idris. Assalamualaikum. Sama pula kata ni. Ya. Sama pula. Jauh-jauh letak. Kan bertukar. Sebelah tang. Video. Okey. Selamat raya. Hati. Idris, bukan ni. Okey. Salam. Okey, sihat. Alright, bye-bye. Merah semua, merah. Assalamualaikum, dua yang lawa. Yang cantik itu. Tak ada. Ikut memang ada lah. Tak. Oh. Sebab dah ada keluarga lah. Memang sendiri. Bang. Makan lalu. Makan. Nak urut di sana. Buat lain-lain ni. Buat mulut je. Baik. Kau nak pergi sana senang.
Gaya tudung. Tak reti pakai tudung macam ni. Tapi sekali-sekala cuba dong. Pemilihan kerusi dan meja. Ada yang kelak, ada kelak. Ada kelak. Betul. Muhammad Zaki mana Muhammad Zaki? Muhammad Zaki. Berak apa? Berak apa? Buat try lah. Lepas Taufik Tamu pun nak tunda. Tamu. Buat pun minta maaf saya baca. Ya, ada. Kamu marah dengan bila? Marah betul. Bila kamu kan tak boleh. Cium. Sama nak tinggal lah Pak. Minta maaf saya batin. Pertama. Wah, yang banyak salah. Halo kan. Nak nangis dengan awak. Okey. Nak apa? Nangis dulu. Ambil, tak payah. Nangis dulu. Tak payah. Tak payah. Kita jangan tu. Jangan bukan. Okey. Ambil. Sama mana saya pun gitu. Okey. Selamat hari raya. Saya minta maaf ya. Tapi rasa saya tak ada apa-apa lagi. Mana tahu. Terang aja boleh tapi ada rasa dan sengaja. Ada. Ada yang sengaja. Tak ada kata bibi, tak ada kata paman pun tak ada. Betul ni. Tak ada simpan hati, tak ada simpan apa pun. Sini, bang sampai raya, mati-mati Maya. Saya minta maaf lah kalau ada salah silap Maya. Terima kasih. Tak ada silap, saya minta maaf. Saya minta maaf tak dapat tak menutup. Tak apalah. Correct. Terima kasih tak. Raya mati-mati. Daripada dulu sampai sekarang mana? Ya. Paman, minta maaf dari batin paman ya. Kalau salah saya dengan paman, harap dimaafkan, termaafkan terlebih apa, minta ampun. Halal mana? Halal mana? Alhamdulillah.
Jangan ambil aku, jangan ambil kilo. Memang ada yang mudah tinggi aja. Mak ada memang dua tiga. Masih tiga? Sadis benda. Mudah-mudahan penuh. Jadi next tak ada. Aku salahkan kau tak ada, kau salahkan aku tak ada. Yang penting memang tak ada masalah. Dari hidung rambut sampai hujung kaki. Kalau ada salah yang silap minta maaf. Jaga kesihatan tau. Apa aku tak datang rumah aku? Pelik kan? Rumah pertama dah. Cantik. Berapa banyak lagi rumah? Banyak lagi. Jom. Ada Lagi rumah. Jom. Halo. Sini tak ada rendang guys. Semua kita akan makan. Okey. Sini ada kuih je. Sini memang ada kuih je. Tak ada makan-makan tau. Jauh-jauh. Sebab tu kita satu hari 10 orang semua kat Kelang. Kalau kat Kelang satu rumah mesti kena makan. Mesti ada nasi, mesti ada rendang. Kali ni kita tak pergi meja makan. Duduk awal. Duduk bawah macam ni. Macam gula-gula zaman kecil-kecil. Ambil lah. Tengok telefon. Rasalah. Ada. Ini yang macam gula-gula yang sedap. Sedap. Tak nak lah. Tak dah ambil dah. Video. Rumah gitu. Hai. Kau tak balik? Kau balik tak balik tu? 2018. Balik lah. Tak. Kau balik. Ingat 2018? Kalau ada mestilah ada. Yang ini namanya 18 saya sudah jadi suami. Kan masa tu masa suami. Haji Zainal ni dipanggil Cakap kata masih Suruh Kaji. Sekarang dah Haji Zainal dipanggil Suruh Kaji. Haji Abdul Muin tu baru kita awak semua. Abdul Muin. Pentas Namri, ada Malaysia, Haji Anwar. Oh, Zahara. Bukan. Apa nama dua? Irab Siti Zahara. Haji Haja. Oh, Razia dia ada. Habis spaghetti. Habis. Lain pada lain. rumah ketiga kita ada sepuluh. Bukan minum kan? Tapi baju pula. Sedikit. Aku yang buat sikit je. Orang untung-untung makan. Kalau ramai budak-budak, buat je macam ni. Ya. Budak. Kalau yang makan murid. Mbak tu maknanya apa? Nenek. Dia ke alah. Ni dia suami dia dengan mbak, mak abah, adik beradik. Namanya Wak Ibu. Wak Ibu. Dia tak ada F je. Dia tu nama anunya besarnya Halil. Jadi Kalau ya. kalau ni suami dia tadi yang kita pergi rumah Bik Nur tu, itu Bik Nur tu dengan suami dia adik beradik. Kalau yang tadi yang rumah nombor 2 tu, isterinya dia tu adik beradik bapak.
Tahu. Binur lah idea dia. Birot. Pusing-pusing je. Itulah. Birot kan ada berarti bapak orang Isteri dia bapak. nama lagi tu Miki Umar. Birot. Nur ada berarti ada paman itu. Ha. Kau tulis dek. Jadi apa? Dia tulis. Nombor 3 Muhammad. Kami mengucapkan Apa tu mulut? Mana? Jawab tu kan. Ha? Orang tua juga yang tak boleh lah. susun di belakang, susun di belakang. Ini boleh. Boleh. Kami mengucapkan Video. makan. Wow. Bamba. Dahsyat. Macam orang hijau. Dia macam orang hijau. Zam-zam, mana tak tahu. Cari dia. Cendolnya sentak ya. Jangan dicari. Mana yang ada. Yang tak ada jangan cari. Faham ya? Balajar tadi. Bakar.